Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan sama-sama ya. Semoga kita dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya ucapkan tahniah pada mereka yang telah pun dapat skuter impian itu Zontes 368G. Walaupun sekarang ni queue masih lagi panjang, tapi InsyaAllah lah queue anda akan sampai. Okey, sebelum itu saya sekali lagi lah kita nak bagi pandangan sikit berkenaan dengan skuter Zontes 368G. Okey, ini pandangan saya sendiri lah kan. Jadi setelah saya pakai beberapa hari, okey, skuter Zontes ni berbanding dengan skuter Zontes saya yang saya pakai 350E kan. Itu 35 horsepower lebih. Yang ini 38 lebih horsepower. So ini lebih kepada adventure lah. Okay? Zontes ni kepada 38 ni lebih kepada adventure, spec adventure. Dan saya dapat rasakan torque dia, pick up dia sangat-sangat kuat lah. Memang padu lah dengan horsepower yang 38 horsepower tu, dengan torque yang dibagi ni, tuning dia memang bagi saya sangat mantap lah. Pick up je, tarik je pergi. Okay. Memang saya sebenarnya bila kita dapat bawa skuter Zontes ni, kita boleh dapatkan dia punya, boleh rasa lah dia punya power tu. Tak lemau lah, tak lemau. Tidak lemau. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Okay. Jadi bagi saya lah kan, skuter Zontes ni dengan 368cc yang terbaru ni, sekarang ni dah 368cc. Sebelum ni kan 350cc. So dia orang dah upgrade. Dan juga ada pembaharuan lah untuk orang kata segi ups cc lah. Okay. Di segi pick up, memang saya tak nafikan memang sedap power. Motosikal ni saya bawa 155 lah, tu habis pulas lah. Walau macam mana pun, bagi saya itu adalah satu kelajuan ataupun maksimum lah untuk skuter 368G ni. Okey lah sangat. Okey sangat. Okey. Dan bila engine power kan, pasti braking juga kena power, betul tak? Zontes ni dia bagi brake J1. Ni anak syarikat Brembo. Jadi kalau kelajuan tu ada tapi brake mestilah power, betul. J1 ni dia orang bagi 4 port, ada sistem ABS. Jadi kenalah, bagi saya memang kena sangat. Spek yang dibagi dengan brake J1 ni dengan 4 port, belakang pun J1 tapi 1 port, dah cukup memadai. Dia traction control. Okey, kemudian ada ABS. Jadi dah cukup bagi saya untuk melindungi kita keselamatan segi braking. Dah lah laju kan, jadi braking mesti power, padu. Bagi saya braking ngam. Dengan satu disc brake tu ngam. Memang padu. Kalau dapat tukar disc brake besar, lagi mantap. Itu lain cerita lah kan. Tapi spek standard je bagi saya dah cukup padu. Okey. Kemudian suspension handling. Tempat bila saya bawa yang 1.4 ke atas kan, kita boleh rasalah ringan handle tu. Sebelum saya dah bagi tahu dah ada rasa ringan dari segi handle tu, tapi dia tak wobble dia tidaklah sampai membahayakan. Okey, cukup. Suspension untuk fork dan juga belakang absorber dia adjustable, dia bagi adjustable. So kita kena setting lah. Mengikut cara yang kita nak. So Zontes dah bagi dah. Okey, setting mengikut cara yang kita rasa sesuai. Nak keraskan ke depan, nak lembut ke, dan belakang, absorber nak keras ke lembut, kena setting. Kalau boleh carilah pakar yang boleh setting yang ngam dengan cara pemanduan kita. Jangan ikut orang lain, mungkin bagi mereka dah cukup. Kita ni kena ikut cara riding kita. Okay, bagi saya adjustable fork dan suspension adjustable ni
bagi saya cukup bagus. Berbanding dengan 350i saya yang sebelum ni, hanya belakang mono saja, belakang yang boleh servo belakang yang boleh adjustable, sedangkan fork tak boleh. So yang ini model ni boleh. Ni satu kelebihan lah, bagi saya lah kelebihan lah untuk adjust. Okey, kemudian saya lihat lagi, okey, dari segi mood riding ada sport dan ada yang biasa kan. Bagi saya itu tidaklah menampakkan sangat apa-apalah segi sport mode tu. Wallahu alam, tapi bagi saya okey je sport ataupun yang biasa tu, tak ada masalah. Itu mood riding yang dibagilah. Mungkin kita kena sesuai lah. Kemudian untuk visor depan tu, okey, hamparan angin. Okey, sebab adjust dia boleh adjust tapi manual kan, windshield depan tu. Jadi bila kelajuan yang lebih 1.3 ke atas, so kita kena adjust mengikut juga kesesuaian untuk di hadapan, supaya hamparan angin tu tak kena. Dan bagi saya anda kena adjust juga. Sebab ada yang beli aftermarket yang kecil sikit, yang besar. Bagi saya standard pun dah cukup bagus, cuma kena bersesuaian lah dengan cara kita. Okey. Okey, pada mereka yang masih lagi under warranty, ikutlah schedule dia. Sebab dia ada bagi 20,000 untuk elektronik dan 30,000 km untuk engine. So bagi saya pastikan anda ikut schedule. Tukar minyak dengan dealer, tukar barang apa-apa yang sepatutnya, supaya warranty dapat, kalau sekiranya ada apa-apa berlaku boleh tukar. So far alhamdulillah, bab-bab after sale ni insya-Allah saya tak ada masalah tentang zone test. Part sound test memang padu. Okey. Semoga jumpa lagi sikit saja hari ni berkenaan dengan zone test 368G. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.